محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Kitab Risalah Tazkirah pada halaman muka surat yang ke-33. Pada halaman muka surat yang ke-33. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Hendaklah kita ingat, hendaklah kita semua inilah, kita kena ingat bahawasanya ziarah kubur itu ialah satu perkara yang sunat. Satu perkara, suatu benda yang sunat. Apa sunat? Benda yang kalau kita buat, pada pihak agamanya menjanjikan kita dengan pahala. Itu nama sunat. Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Sunat maknanya benda barang yang dijanji pahala apabila kita lakukan dia, dan tidak diseksa kalau kita tinggal dia. Itu sunat. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hendaklah kita ingat di fikiran kita, di hati kita, bahawa menziarahi kubur ni satu perkara yang sunat. Kalau kita ziarah kubur, dapat pahala. Dapat pahala. Kerana hukum menziarahi kubur ni sunat. Sunat pada siapa? Sunat kepada lelaki ataupun perempuan. Dalilnya di bawah nanti. Jadi katanya pengarang rahimahullah ta'ala, ziarah kubur ni satu perkara yang sunat, yang ada padanya pada ziarah kubur ni. Manakala kita ziarah kubur yang hukumnya adalah sunat,
ada pada ziarah kubur tu pula berapa manfaat. Ada manfaat kalau kita pergi ziarah kubur. Manfaat pada siapa? Manfaat bagi yang hidup, bagi kita orang yang hidup, yang menziarahi itu, satu. Dan juga, yakni dan dapat juga manfaat bagi yang mati, bagi orang-orang yang telah mati, yang diziarahi akan dia, akan yang mati tadi. Pun dapat manfaat juga. Ni ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ni hukumnya sunat satu. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menziarahi kubur, ada manfaat dia. Manfaat tu ada kalanya kembali kepada kita. Yang kedua, manfaat tu juga, manfaat itu kembali kepada yang kita ziarah tadi, perkuburan tadi. Kubur siapa hak kita ziarah, pun dia dapat manfaat. Kita dapat manfaat, orang mati pun dapat manfaat dengan kita ziarah kubur. Sebab tu sunat ziarah kubur. Anjuran dalam hukum syarak, anjuran agama, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah supaya menziarahi kubur ni. Kerana itulah kalau kita melarangkan orang yang ziarah kubur, itu amat-amat salah sekali. Amat-amat tidak kena sekali. Amat-amat tidak betul sekali dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan saranan-saranan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau larang benda-benda hak mungkar, itu tak apa. Adapun kita larang di ziarah kubur tu, di pokok dia, kita tebang pokok terus, tu salah. Kalau kita beritahu elok-elok ranting-ranting dia, cabut ranting-ranting, itu tak apa. Ni pokok kita cabut. Mana boleh cabut pokok? Pokoknya ialah menziarahi kubur tu. Menziarahi kubur tidak dilarang. Menziarahi kubur hukumnya sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat kita ziarah kubur, tiba-tiba larang ziarah kubur. Salah. Adapun hak larang dengan bahawa pergi di kubur, tutup aurat, pergi di kubur, jangan bergaul berikhtilat, jangan bercampur aduk antara lelaki perempuan, jangan meninggikan suara, jangan langkah kubur. Hak adat-adat tu, larang hak tu supaya dijagakan. Bukan larang pada menziarahi kubur. Itu hukumnya sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak kira, tuan-tuan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dianjurkan untuk kita menziarahi kubur, dianjur. Cuma perbahasan ulama'nya di perempuan itu ada tafsil. Di lelaki itu sunat, di perempuan itu ada tafsiran. Tafsiran macam mana? Tafsiran dan juga ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Ada pendapat bagi perempuan ni hukumnya makruh menziarahi kubur. Ada pendapat demikian. Dan ada pendapat yang mengatakan harus orang perempuan menziarahi kubur. Harus. Lelaki tak disunat. Adapun perempuan tu ada tafsiran. Makna kata boleh ziarah kubur. Ada pendapat kata makruh ziarah kubur. Sebab apa hak kata makruh tu? Kerana di perempuan tadi dia tidak boleh nak menjaga emosi dia. Dia tak boleh nak jaga emosi dan menyebabkan
mengerasi suara di perkuburan. Sebab tu jadi hukum makruh. Kalau boleh jaga hak ni, harus perempuan ziarah kubur ni dengan beberapa syarat. Kalau lelaki tadi boleh, sunat gitu. Tapi kalau perempuan ni harus dengan beberapa syarat. Mana syaratnya? Yang pertama iaitulah menutup aurah. Kalau lelaki jaranglah berlaku. Kalau lelaki pergi dengan tak tutup aurat tu haram pakai seluar pendek pergi kubur. Tapi jarang orang buat begitu. Jarang sekali lah, melainkan akal dia tu hak tak berapa nak sihat. Pergi kubur tapi seluarnya pendek. Tu biasa kalau lelaki hak jenis ni boleh telefon selalu dah. Ni mari ambil ni, tak berapa nak segar ni. Jarang orang lelaki begitu pergi kubur. Dia tahu tempat dia pergi. Tapi kalau perempuan tadi, kebanyakannya, rata-rata, bukan kebanyakan, maknanya hak di perempuan ni lah hak susah pada menjaga auratnya. Maka kalau dia tak boleh nak jaga aurat ni lah, maka hukumnya tak boleh ziarah. Sebab apa? Sebab dia pergi tu dalam keadaannya tak tutup aurah. Tak tutup aurat. Pakai kain tudung pun hak nampak rambut depan tu. Tu tak jadi gitu tu. Pakai letak saja selendang atas kepala dia. Rambut juta keluar melalui hadapannya. Ada tutup aurat atau gitu. Ataupun hak jenis pakai tengkoknya, lehernya nampak. Tutup dah rambutnya. Anak telinga, dia lalu ku anak telinga. Kemudian tengkok leher tu juta keluar. Tu pun haram juga. Tak tutup aurat juga. Ataupun tutup dah, tapi seperti telanjang. Hak dalam hadis Nabi SAW. Pakaian dia pakai baju hak adik dia. Dia saiz L. Pakai hak saiz S. Tak jadi pakai baju adik, tukar saiz adik. Tu pun haram juga. Maka kena jagalah tu. Perempuan kalau nak pergi ziarah, hukumnya harus. Bahkan kalau dapat mengingatkan kita kepada akhirat, sunat. Tapi jaga tata susila, adab-adabnya. Yang pertama, tutup aurat. Yang kedua, jangan bercampur aduk. Jangan duduk bercampur aduk dengan lelaki. Nak pergi boleh. Nak pergi tengok atau nak pergi ziarah kubur ni, beri pada lelaki dulu. Terutamanya hak ketika awal-awal lagi ayah kita meninggal dunia. Ketika mana adik-beradik kita meninggal dunia, sanak saudara kita hak meninggal dunia, hak di awal-awal masa pengkemudian tu, nak pergi duduk jauh. Jangan timbul fitnah. Duduk jauh. Duduk luar pagar. Jangan duduk tempat hak lalu lalang laki-laki, kerana di situ urusan laki-laki ketika tu. Biar laki-laki dulu kita baca qul huwallah banyak, kita orang perempuan ni. Baca qul huwallah banyak. Baca qul huwallah, baca ayat Quran, Yasin dan sebagainya, ikutlah. Jangan duduk beramah-ramah dengan lelaki perempuan tu. Tu urusan lelaki pada ketika tu. Jadi kalau kita nak tengok juga boleh. Duduk jauh. Jangan bercampur aduk. Bercampur aduk ya haram hukum dia. Tu fitnah perempuan ni. Sebab tu tak boleh. Tu kena jaga aurah. Yang pertama. Yang keduanya, jangan bercampur aduk lelaki dan perempuan. Jangan meninggi suara. Ni tak kira. Lelaki perempuan pun tak boleh nak meninggi suara di kubur. Woi, mari sini. Cakor-cakor tu mari sini. Tak boleh. Tak boleh nak laung-laung derah-derah di kubur. Itu meninggi suara. Itu semua kita kena jaga yang ni. Maka kalau terjaga yang ni,
terelak fitnah, maka perempuan dibenarkan untuk menziarahi kubur. Tak apa. Hak elok laginya, apabila dah tak ada dah siapa-siapa. Gilah ziarah kubur ayah kita, ibu bapa kita. Hak tu tak ada fitnah, adalah kita je. Tapi kalau ketika ramai-ramai orang lelaki duk berkerumun di kubur pada ketika tu, hak tu tak boleh kita pergi orang perempuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah kubur ni hukumnya sunnah. Sunat kita pergi kubur. Sunat kita pergi kubur. Apatah lagi maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi pahala yang kita maklum ketika mana kita sembahyang jenazah, kita solat jenazah, maka Nabi SAW bersabda, falahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang dia ziarah jenazah hingga dia tanam, sampai ditanam tu dia tunggu, pergi kepada kubur-kubur dia pergi, maka yang ni kata Nabi 2 qirat. Pahala yang didapati oleh orang tadi 2 qirat. Maka ditanya, apa maksud 1 qirat, 2 qirat? Nabi SAW kata 2 qirat ni, 1 qirat ni bersamaan dengan 1 gunung Uhud. Besar dia tu seperti gunung Uhud. Gitu. 1 qirat tu pahala dia besar seperti bukit Uhud. Bukit Uhud besar. Kalau kita pergi ziarah, kita pergi buat umrah dan sebagainya, kita tengok bukit Uhud tu besar. Maka pahala 1 qirat sebesar bukit Uhud. Tu besar pahala. Maka kita pergi kubur tu untuk mengingatkan kepada kematian. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Mana dalil? Dalil kata menziarahi kubur ni hukumnya ialah sunat. Manakah dalilnya? Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, zurul kubura fa innaha tuzakkirul maut. Ini hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim kalau tak silap. Riwayat Imam Muslim kalau tak silap, begitulah. Ataupun Imam Bukhari, maknanya hadis sahih ni. Zurul kubura fa innaha tuzakkirul maut, yang artinya ziarahlah oleh kamu, kata Nabi SAW. Ziarahlah oleh kamu. Nabi perintah kepada kita supaya ziarah. Kamu tu siapa? Umum. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Cuma perempuan tadi dengan tafsiran tadilah. Jaga segala adab-adab dia tadi. Maka boleh. Ziarahlah kamu akan kubur, kata Nabi SAW. Apa sebab tu Nabi perintah kepada kita supaya menziarahi kubur? Kerana, maka dengan makna kerana. Kerana bahawasanya, tu fa tu dia panggil fa ta'liliyah, maka dengan makna kerana. Sebab apa tu Nabi perintah kepada kita supaya menziarahi kubur? Kerana Nabi SAW bersabda, kerana bahawasanya mengingat ia ziarah kubur ni mengingat akan mati. Ini manfaat kepada kita orang yang hidup, tak kala kita menziarahi kubur, ingat kepada mati. Ingat mati. Mengingatkan kita kepada kematian. Dengan maknanya sekarang ni dia mati dah. Kita pergi kubur, ziarah tengok ahli saudara kita, anak saudara, anak-anak keluarga kita hak telah meninggal dunia. Manakala kita pergi di kubur, kita tengok, sekarang dia pergi dah. Tak lama kita pula
Sekarang ni dia dulu hak gi. Nanti akan datang kita pula yang akan gi. Maka mengingatkan kita kepada matinya kita. Maka bila kita ingat pada mati, bukan hanya terhenti diingat mati sajalah, natijahnya akan membuahkan hasil ibadat. Kalau kita buat selama ni sedikit, dia jadi terangsang untuk banyak ibadat. Kalau sebelum ni kita malah terangsang untuk menjadi rajin. Manakala sebelum ni kita tak berapa nak mengaji, nak belajar, nak baca Quran dan sebagainya, maka rasa nak mengaji, nak belajar dan sebagainya. Hak banyak buat dosa menyebabkan menyesal taubat kepada Allah. Itu makna mengingatkan akan mati, faedah menziarahi kubur. Itu faedah dia. Bukan tempat kita nak pergi buah di kubur ni. Bukan tempat kita nak buat TikTok di kubur ni. Bukan tempat kita nak ambil video, ambil gambar, selfie dan sebagainya lah di kubur. Tempat untuk kita ingat mati. Ni dia hak mati. Tak lama kita pula sama aja. Kemudian apa hak akan kita jawab di dalam soal kubur? Boleh ke tidak? Luluh ke tidak? Itu semua mengingatkan kita kepada mati ini, menatijahkan banyak perkara. Banyak perkara. Ingat pada akhirat. Itu kata Nabi SAW. Itu yang pertama perintah daripada Nabi. Lagi. Dan sabda Nabi SAW lagi. Nabi bersabda, nahaitukum. Kalau kitab Jawi ni terus pada nahaitukum. Dia ada perkataan kuntu. Adakah perkataan kuntu kalau hak Rumi tu? Ada kuntu. Ada? Ada? Ada tak? Kuntu. Ada? Kalau tak ada tu kena tambahlah. Kuntu. Itu sebenarnya kuntu. Ini riwayat Imam Ibnu Majah yang direkodkan di dalam oleh Imam Ibnu Majah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Nabi SAW bersabda, artinya dulu, gitu. Kalau terjemahannya begitulah, dulu telah larang aku, dulu telah melarang aku ni, kata sahabat-sahabat. Maaf, Nabi kata, dulu telah larang aku akan kamu, hei sahabat-sahabat. Ketika itu pada sahabatlah, umumnya kepada kita selaku umat. Dulu telah larang aku, kata Nabi SAW, akan kamu semua ni daripada menziarahi kubur-kubur. Nabi kata, dulu aku larang fuak-fuak kamu daripada menziarahi kubur. Yakni apa maksud? Yakni pada masa baru-baru Islam itu, itu tafsiran. Tafsiran pada kata, dulu Nabi larang sahabat-sahabat daripada ziarah kubur. Nabi tak izin ziarah kubur. Nabi tak beri ziarah kubur. Nabi larang ziarah kubur dulu. Bila dulu tu? Masa mula-mula baru-baru awal-awal Islam dulu. Masa awal-awal Islam dulu. Sebab apa Nabi larang ketika awal-awal Islam, tuan-tuan? Kerana perangai lama puak-puak jahiliyah tu masih lagi terlekat. Kerana baru masuk Islam ni. Jadi hak amalan tuk-tuk nenek moyang dia tu masih lagi terlekat. Tabiat dulu-dulu hak di zaman dia, zaman jahiliyah. Yang mana zaman jahiliyah ni memang dia sembah lah kuburnya. Sujud kira sembah.
Seperti mereka itu sembah berhala daripada puak-puak kafir. Puak-puak kafir sembah berhala. Maka dia pergi kubur zaman jahiliah dulu. Dia sujud dahi dia tu di kubur. Sembah terus kubur. Itu zaman jahiliah. Jadi apabila mereka tu masuk Islam, Nabi dakwah masuk Islam, perangat tu ada lagi lah sikit-sikit. Mau lagi sikit-sikit. Kerana itu di awal-awal Islam itu, Nabi melarangkan daripada menziarahi kubur. Hak kata ziarah kubur tak boleh ni hak Nabi larangnya, iaitu ketika awal-awal Islam. Ketika tu Nabi larang. Lalu kata Nabi, maka tetapi sekarang, itu maksud dia. Maka yakni tetapi sekarang hendaklah menziarahilah kamu akan kubur. Ziarahlah kubur. Nabi kata sekarang tak apa dah. Boleh dah ziarah kubur. Tak ada dah hak sembah-sembah kubur. Faham dah kalian tentang agama dulu ialah. Moga awal-awal Islam. Sebab awal-awal Islam. Sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah. Kamu semua dah faham. Tak ada dah golongan-golongan hak sembah kubur, maka ziarahlah, kata Nabi SAW. Apa tujuan hikmah ziarah kubur? Maka yakni kerana bahawasanya menzahid ia ziarah kubur ni pada dunia dan mengingatkan ia ziarah kubur akan akhirat. Nabi kata apabila kita ziarah kubur, dunia kita akan jadi zahid. Zahid ni maksudnya kita tak letak dunia dalam hati kita. Ada di tangan kita dunia ni, tapi tak letak di hati. Bukan kata jadi sayang kepada harta. Kalau nisbah kepada wang, jadi sayang pada harta. Jadi tak mahu nak bersedekah. Jadi tak mahu nak berzakat. Ada, walaupun harta ada di tangan, tapi di hatinya tak ada. Itu zahid. Zahid dia panggil. Dan mengingatkan kepada akhirat. Faedah kita ziarah kubur. Lagi apa lagi? Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, yuriqul qalb. Dapat menjinak hati. Hati jadi lembut. Ziarah kubur ni setengah daripada asbabnya dengan ziarah kubur, hati jadi lembut, tak kerah. Apa-apa pengajaran yang disampaikan kita boleh terima. Itu hati kita lembut. Dan di antara lagi Nabi SAW bersabda, wa tudmi'ul ain. Ziarah kubur ni dapat menitikkan air mata kita. Menitik air mata dengan makna kita ingat tentang dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian menyebabkan kita rasa sesal untuk menempuhi hari akhirat, yang menyebabkan air kita tu bergelumang di kubur. Sebagaimana hadis kita baca dah hari tu. Kubur merupakan awal-awal destinasi akhirat. Sayyidina Osman menangis sampai basah janggut. Nabi SAW menangis sampai basah janggut apabila menziarahi kubur. Ini di antara hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita supaya kita menziarahi kubur, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang menunjukkan suruh kita yang hidup ini suruh menziarahi kubur. Banyak lagi hadis-hadis. Banyak hadis-hadis anjuran supaya kita ziarah kubur. Sebab itu tidak boleh kita melarangkan orang yang untuk menziarahi kubur. Tak boleh. Tak boleh nak larang hak tu. Adapun kita nak larang tentang jika mereka tidak menjaga adab-adab. Larang betul kata tak jaga adab tu. Nak pergi kubur, jangan tinggi suara. Nak pergi kubur, bergiam. Larang pada kata tidak melakukan adab-adab
menziarahi kubur tu. Bukan larang ziarah. Bukan larang ziarah. Baik. Habis situ. Maka sayugia. Manakala kita dah tahu dah, ziarah kubur ni hukum sunat. Maka sayugia semolek-molek. Semolek-molek, sebaik-baik, sewajar-wajarnya. Bagi yang menziarahi kubur. Bagi orang yang menziarahi kubur. Ataupun dia tak ziarah kubur. Dia lalu sahaja di tepi-tepi kubur. Ataupun orang yang lalu di tepi-tepi kubur. Lalu tepi-tepi kubur dengan kenderaan, dengan basikal, dengan berjalan kaki, dengan motor, lalu tepi-tepi kubur. Maka sebolek-moleknya kita buat apa? Kita nak ziarah kubur, kita nak masuk dalam perkuburan, di tempat perkuburan tadi. Ataupun kita lalu di tepi-tepi kubur dengan kenderaan, dengan kereta dan sebagainya. Semolek-moleknya sayugia bahawa berkata ia seorang itu, seorang yang ziarah dan juga lalu di tepi kubur tu. Sewajar, seelok, semolek kita kata begini. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu satu hadis. Ni dia gabung dua hadis ni. Kemudian hadis lain pula, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma ghfir lana walahum. Panjang ni. Ni kalau tak bawa kitab ni, taklih ni, tak ingat ni, panjang. Paling pendeknya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doalah sikit. Doa sikit pada mereka. Yaghfirullahu lana walakum. Ya Allah, ampunilah dosa kami hak hidup sekarang ni dan dosa bagi mereka-mereka. Salam, doa sikit. Melayu pun tak apa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apalah ya Allah dosa kami dan dosa-dosa mereka. Begitu. Tak boleh bahasa Arab, Melayu. Cuma hak lafaz Assalamualaikum tu dalam bahasa Arab lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum kepada ahli-ahli perkuburan, ahli-ahli perkampungan di kubur ni. Mudahan Allah ampun dosa aku dan juga ampun dosa-dosa kamu juga. Tu begitu. Tu adab kita ziarah kubur. Kata begitu. Ini semua hadis Nabi ni. Ini hak panjang ni, hak hadis Nabi ni. Ini hak panjang ni. Jadi Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Selamat sejahtera atas engkau, atas kalian semua. Hei perkampungan orang-orang yang beriman. Ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun. Yang bermaksud esok disegerakan pahala dan telah datang kepada kalian itu janji-janji. Dengan maknanya ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun ni maksudnya kita kata kepada orang yang telah meninggal dengan bahawa kamu telah dapati apa yang dijanji oleh Nabi, oleh agama. Apa dia? Kubur menjadi kebun daripada kebun syurga. Kamu dah dapati dah, kami belum lagi. Dan kalian telah mendapat, telah disegerakan pahala kepada kalian kerana kalian telah meninggal dunia. Kami belum lagi. Kita kata pada orang yang telah meninggal dunia. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. InsyaAllah kami pula akan menyusuli kalian. Kami pula yang akan turut belakang kamu. Sekarang kamu telah meninggal, kelak kami pula. Antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un. Dengan makna kami semua ni akan pergi mengikuti kamu. Kamu terlebih dahulu yang pergi. Kamu dulu hak pergi ke kubur, kami akan ikut nanti.
Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi kamu semua, minta Allah Ta'ala turunkan afiah, minta Allah Ta'ala beri selamat. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, ampunilah bagi kami dan bagi kamu. Tu kita kata begitu, tu sunat kita kata begitu apabila kita menziarahi kubur ataupun tak kala kita lalu di tepi-tepi kubur. Tapi panjang hak tu. Hak pendek hak tadilah tuan-tuan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berdoa sedikit. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa mereka-mereka. Habis kat situ. Dan sangat kuat dituntut. 7.5. Lebih kurang tu nak pun habis ke tidak ni? 10 minit lah. 10 minit. Sekarang ni dia subuh lewat deh. Subuh lewat. Dan yang sangat kuat dituntut ziarah itu, nak bicara pula bila boleh kita nak ziarah kubur. Kita tahu dah tadi sunat ziarah kubur. Ziarah kubur ni bila? Dan yang sangat kuat dituntut ziarah itu, bilakah masa hak dibenarkan kita ziarah kubur? Umumnya ziarah kubur ni tiap-tiap hari, tiap-tiap masa boleh. Tak kira. Boleh ziarah kubur. Sunat ziarah kubur. Ikutlah. Tapi hari yang sangat kuat dituntut. Hari-hari ni sangat kuat dituntut pada pihak syarak untuk kita ziarah kubur. Hari lain pun dituntut kita ziarah kubur. Hari-hari ni hak ni sangat-sangat kuat dituntut. Bila? Ialah pada malam Jumaat dan harinya hari Jumaat. Malam Jumaat. Hak ni daklah kita. Jaranglah pergi kubur malam-malam ni. Capur dengan nakuk sikit-sikit. Tak gilah kita malam-malam ni. Berdiri bulu roma pergi hak ni. Sunat pergi ni. Sunat pergi malam Jumaat. Diri bulu roma tu kita je sebenarnya. Tak ada apa. Dia mari dalam kepala kita tu ketakutan tadi. Jadi diri bulu roma. Padahal anjuran agamanya pergi malam Jumaat tu. Hari Jumaat. Pergi ziarah kubur malam Jumaat dan hari Jumaat. Itu satu pendapat ulama. Dan kata setengah mereka itu ulama, begitu juga malam Sabtu hingga naik matahari hari Sabtu. Maknanya malam Sabtu hingga subuh tu. Sunat kita pergi ziarah kubur. Dan juga hari Isnin. 3 hari. Jumaat, hak ni kuat tuntut. Jumaat, Sabtu, Isnin. Kalau tak silap saya, ada juga ulama kata Khamis. Mana hari tu? Khamis, Jumaat, Sabtu. Isnin satu lagi. 4 hari. Ni hak kata ulama, sunat kita ziarah kubur. Sunat kita ziarah kubur. Hari-hari lain pun sunat, tapi hari-hari tersebut kuat dituntut untuk kita ziarah kubur. Kerana apa? Kerana bahawasanya segala ruh-ruh bagi segala yang mati itu dipulangkan akan ruh-ruh kepada kuburnya pada itu waktu. Sebab tu sunat kuat kita ziarah pada ketika itu kerana roh dipulangkan pada waktu-waktu itu. Pulang di sini dengan makna apa tuan-tuan? Pulang di sini kata ulama dengan makna pada hari Jumaat ni contohnya. Hubungan kuat roh dengan jasad dia hak duk di kubur tu kuat pada ketika itu, pada hari Jumaat. Hubungan rohani dia tu, roh hak berada dalam syurga tu dengan jasad dia di kubur ni kuat ketika tu hubungan dia. Itu maksud dipulangkan. Dengan maknanya, dengan bandingannya seperti matahari. Matahari ada ketika panah, matahari ni panah. Jadi ada satu ketika hari itu panah dia. Tu kuat. Matahari duduk di atas ni.
Tapi ada satu hari itu matahari sifat dia memang panas. Satu hari itu Allah panas hari itu. Tu kuat. Begitulah roh pada hari Jumaat tu, hubungan dia dengan jasad tu kuat. Maka pada ketika itu sunat kita ziarah kubur. Lepas tu buat apa? Dan pada ketika ziarah itu hari Jumaat dan sebagai hari tadi tu. Dan pada ketika kita ziarah itu bacalah istighfar. Banyakkan baca istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah ampunilah dosa bagiku dan dosa bagi kedua ibu bapaku contohnya. Banyakkan istighfar. Dan doa, banyak berdoa. Dan Quran, dan banyakkan baca Quran. Baca Qul Huwallahu Ahad. Baca surah Al-Ikhlas. Baca banyak, baca Yasin dan sebagainya. Ikutlah. Dan dihadiahkan pahala-pahalanya. Pahala kita baca Quran. Pahala kita istighfar. Pahala kita berzikir tadi kepada mereka itu juga. Di samping kita pun hadiahkan pahala, niat hadiahkan pahala kepada orang hak ziarah kubur tadi. Pada orang yang telah meninggal dunia, hak kita ziarah kubur tadi. Begitu. Dan juga pada kita ziarah kubur tadi, di samping kita duk baca Quran dan sebagainya, mengambil fikir bahawasanya kita sendiri pun dekat dah. Dan hampir dah jadi kepada kelakuan yang telah jadi mereka itu orang mati tadi. Tak lama dah kita nak mati. Ni sekarang dia dulu. Tak nanti akan datang. Kita pula akan mari ke sini. Ingat fikir begitu. Dan apabila kita ziarahkan kubur dua ibu bapa kita. Kalau kita ziarah kubur dua ibu bapa kita dan kaum-kaum kerabat kita, keluarga kita, maka sayugia lebih-lebih lagilah, terlebih elok lagilah, dibanyakkan lagi istighfar dan doa bagi mereka itu dan baca Quran bagi mereka itu, lebih-lebih lagi pada dua ibu bapa kita. Kalau kata sedekah nak buat balik buah apple kepada ibu bapa kita, dengan beri pada jiran, tentulah kepada mak ayah lebih banyak daripada jiran-jiran kita. Kerana hak ni ibu bapa kita. Maka demikianlah. Kalau ahli keluarga kita, lebih-lebih lagi kita kena banyakkan sedekah. Baca Quran tadi pahala tu. Banyakkan doa, banyakkan istighfar. Kerana hak ni ibu bapa kita dan juga ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi lah. Maka sesungguhnya sukalah mereka itu ibu bapa, kaum kerabat hak telah meninggal dunia tadi, dan seronoklah mereka itu kaum kerabat, ibu bapa dan orang yang telah meninggal dunia di dalam kubur itu. Dengan demikian kita memperbanyakkan istighfar, kita berdoa, kita baca Quran, kemudian kita sedekahkan pahala-pahala kepada mereka, pahala bacaan itu kepada mereka. Dia suka, dia seronok sangat. Ini ada hadis tuan-tuan. Hak kita baca kitab pagi ni kitab-kitab sehingga pada hari ni di muka surat 33 ni semua datang daripada hadis. Cuma dia cerita dengan jalan cerita. Buat begini. Sumbernya semua daripada hadis. Ini semua daripada hadis ni. Cuma dia cerita. Makna secara tidak langsung belajar kitab Risalah Tazkirah ni ialah belajar tentang kitab hadis dah. Cuma dia buat cerita, dia tak datangkan qala Nabi, qala Rasulullah, tak. Tapi dia cerita kepada kita. Padahal dia ambil sumbernya daripada hadis ni. Jadi seronok ahli kubur ni. Apabila kita beri hadiah kepada dia, pahala daripada bacaan-bacaan kita. Ini ada hadis Nabi. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca secara cepat. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantaziru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au sadiqin fa iza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha au kama qala. Yang bermaksud tuan-tuan,
tidaklah seseorang daripada mayat di dalam kubur itu melainkan mereka ini seumpama seperti orang yang lemah, tengah minta tolong. Bandingnya seperti orang yang berada dalam penjara sedang tunggu-tunggu makanan. Banding orang mati begitulah. Duk tunggu bila nak sampai makanan. Bila nak sampai makanan. Lalu tu, mereka sedang tunggu-tunggu doa yang boleh menghubungi mereka. Doa daripada anak mereka, doa daripada ibu bapa mereka, doa daripada adik-beradik mereka, doa daripada saudara-saudara mereka, doa daripada kawan-kawan mereka. Maka doa inilah yang terlebih dikasih oleh orang yang telah meninggal dunia. Jadi berdasarkan hadis ni, maknanya mereka tu apabila kita berdoa pada dia, apabila kita berzikir, kita sedekahkan pahala pada mereka, bacaan-bacaan Quran kepada mereka tadi, pahala tu kita sedekah pada mereka, mereka amat-amatlah seronok, suka sangat mereka. Sebab tu kita jangan lupa pada mereka-mereka ini. Hak doa selepas sembahyang tu, kita memang berdoa dah tiap-tiap orang yang beriman. Hak orang sembahyang tiap-tiap kali kita memang berdoa hak tu. Allahumma fil lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu tentu dah. Hari-hari biasa ni kita ingat pada mereka. Dan begitu juga apabila kita ziarahkan kubur orang-orang soleh, maka dibanyakkan doa di sisinya, di sisi orang-orang soleh. Maka sesungguhnya setengah orang-orang soleh itu dimustajabkan dan diterimakan doa di tepi kubur mereka itu. Tepi kubur orang soleh ni, orang baik-baik. Apatah lagi kalau ulama, kita ziarah kubur Imam Syafi'i, kita ziarah kubur Tok Sleho, kita ziarah kubur apa lagi, ikutlah ulama-ulama Jawi di tempat kita, mahupun ulama-ulama besar. Kalau kita pergi mana-mana, ni kubur Imam Nawawi ni contoh kata, ini kubur Imam Syafi'i ni contoh kata. Apatah lagi tempat tu adalah tempat Nabi sallallahu alaihi ketika mana kita menziarahi Nabi. Situ banyaklah kita banyak baca doa. Kerana apa? Tempat tu mustajab doa. Tempat orang soleh. Apatah lagi di tepi kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu tempat mustajab doa. Turun rahmat banyak situ, Allah turunkan rahmat. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyakkan doa kat situ. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, banyak doa kat situ. Kerana di situ tempat turunnya rahmat daripada Allah. Maka yang terlebih molek dan elok bahawa berdirilah pada ketika kita menziarahi itu berbetulan dengan muka mayat ataupun kepala mayat. Duduk di tepi, di dekat-dekat dengan kepala mayat tadi. Itu adab ziarah. Wallahu alam, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.